Tiba-tiba ramai kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 biji. Makan lagi tau. Oh, tak ada alu ke? Besar tak lebih ni? Double strike dengan tekong geng. Baru dapat yang saiz geng. Tekong lemang geng. Lemang. Oh. Sakut tengok demo. Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to channel aku, Romeo Angler. Pagi ni kalau korang nampak, aku lacur dengan boat geng. Kali ni tekong aku ajak pergi candat siang hari. Maknanya kita candat pagi ni, petang nanti kita trolling, lepas tu balik lah. Separuh hari je. Mengah sikit geng. Set up tadi, aku lambat. Oh geng, nanti dah sampai spot candat nanti, aku update lain. Okay, ada je. Besar bang. Oh, besar. Okay, dah sampai ke spot candat ni. Masih mencari-cari lagi, belum parking lagi ni. Ada sebelah orang je, yang lain tak tahu. Okay, aku dah set up lah. Aku pakai ni dua stick dengan twist. Strike kan, strike kecil sahaja. Ni. Buat laju, berapa dah? Dapat dah selalu amulator apa? Gede. Hah? Dia 3 tu dia pada berisi-berisi sikit. Pada berisi-berisi sikit tu dia. Enjin berapa tak tengok? Enjin 40 ke 30 gitu. Sorak? Ha. Tengok ni warna hijau tu. Ha. Ha? Dia tak ada balang buat tak. Ada. Belah kawal. Depan batu tu. Depan ya. Dekat hak demo gitu lah. Kata ada apa selamat. Putih aku. Bukan. Tahu nak putih. Kalau orang itu kau hijau cek eh. Dia digoti. Ha? Dia digoti. Ada digoti. Seorang tu 2 orang. Bukan anak leceh. Oh. Oh, slow. Slow ni. Yang strike. Oh, dia nak bergigi kok. Kong strike ni size. Tiba-tiba ramai kan. Mana?
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 biji. Makan lagi tau. Oh, tak ada air weh. Besar dah lebih ni. Oh weh, strike. Baru je. Oh. Gopi gitu. Timbu. Salah. Wala asyik. Asyik baru. Boleh. Allah. Gai. Oh, mepeh rimbu tu. Betul asyik rasanya. Kalau tak asyik gitu. Dia gitu. Betul ada dia gitu. Oh. Allah kena badan kan. Tengah tu sak. Sotong slow, bukan sotong slow. Harus slow. Jadi layan trolling lah. Kobia geng, kobia. Saya remaja. Oh, belok gua tremo ni. Oh, nak betul. Oh, bagus ke kau ni. Kobia geng. Dah 6 kilo 7 kilo kot ni. Kembali mencandak geng.
Tadi Padu geng. Padu geng, padu. tadi live trolling dapat banang. Padu geng. Ayak dia. Ayak dia hitam. Padu geng. Rekong strike geng. Padu geng. Padu geng. Rekong layang kikan ni. Padu geng. Padu geng. Padu geng. Selesai A bang. Mai tak tahu macam tu selah kan. Hai. Lepas tu motor tu tinu mampu dah nu rasa. Mampu. Oi, laju dia pula eh. Oh, Nak kerja kandai tu tak? ha? Okey, dah tu rasa eh. Kerja kandai tu. Strike. Saya baca ada gaji awak hari ni. Tak ada gaji, ada habis gaji dah hari ni minta dekong. Strike dengan tekong geng. Baru dapat yang saiz geng. Tekong. Lemang ni. Lemang. Oh. Sakut tengok demo. Wih. Mana main fire kau ni? Fire tekong. Lokong tu. Lokong. Kalau dah pegang kali memang langsung. Ada air. Ada air ni macam yang tak pegang. Longkos. Telur ke sini? Oh. Telur geng. Telur. Telur. Strike geng. Tukar posisi baru nak strike. Sakut ni. Berat ni. Patut ada. Itu ada. Oh, itu bawa awal. Strike. Curut sahaja.
mana janggut dia? Icon strike gang. Mula ambil tadi dia macam padu. Oh, padu gang. Lomang. Ada geng, ada. Curut-curut saja. Wah, dia buka ranggok jadi ya. Icon strike. Oh, dah aci. Canda umpan. Oh. Apa tu dah umpan? Makat tadi lagi. Oh, ni, tengah pulang. Oh. Ada. Oh, loko. Betul low. Pergi tekan off pula geng. Icon strike geng. Pasang rokok strike. Lomang. Tengok geng. Kiri kanan. Memang betul-betul canda. Padu geng. Lupa balik ada lima tu. Padu kan. Padu kan. Bau terlemang. Kalau dia kat tinggi-tinggi sangat kan orang tengok. Dia bawa ni kena tu. Di trolling pula geng. Trolling pula. Sebab alun dah start ada dah ni. Tadi tak ada alun. Malah nak trolling. Alun dah ada ni boleh lah. Walaupun arus perlahan, kita try lah. Okay geng, sekarang pukul 5. Memang gelap tu. Balarat. Sempat ketak pun. Lepas nak balik ni geng. Nanti dah sampai darat nanti, aku update hasil. Hasil ini kurang.
arus perlahan. Ngam-ngam sampai darat. Hujan lebat geng. Tak sempat nak review apa ni, nak payung hasil. Tapi anggaran tadi kau biar dalam 7 kilo, 7 ataupun 8 kilo kot. Lepas tu sotong tak banyak geng, dalam 6 kilo, 7 kilo juga macam tu, lebih kurang. Aku ambil 2 kilo sampai ketak lah 2 kilo. Lepas tu tekong ambil 2 kilo, selebihnya tu jual lah. Macam tu. Sekali dengan kobia tu jual. Ok geng, basah kuyuk. Aku rasa sampai sini saja video aku untuk trip kali ni. Macam biasa, pada yang baru terjumpa channel aku cakap selamat datang tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Pada yang dah subscribe channel aku cakap terima kasih banyak-banyak tu. Korang memang terbaik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.